Sewaktu Malaysia membantai Vietnam sampai 4-0, ramai yang tertanya-tanya, siapakah dia abang botak ni? Dari mana dia datang? Macam mana dia boleh ada darah Malaysia? Kenapa power sangat ni? Okey, jom aku cerita siapakah dia botak ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. So, nama player ni adalah Joao Vitor Figueiredo. Seorang player yang dilahirkan di Brazil. Tapi belah atuk ataupun nenek dia lahir dekat Rembau, Mat. Orang Rombau ni ada darah Malaysia dekat situ, maka dia menjadi salah satu pemain warisan terbaru untuk skuad Harimau Malaya. Umur dia pula 29 tahun. Kira dah memang betul-betul prime lah. Dah banyak dah experience dia bermain dekat bermacam-macam kelab bola sepak. Dia bermain sebagai seorang center forward, tapi dia tak ada masalah untuk bermain dekat left wing ataupun right wing. Sebab itulah bila kita tengok game Malaysia itu hari, dia bukan saja duduk dekat satu position je, tengah-tengah je. Tidak, dia roaming around the pitch. Memang betul-betul hebat tau dia punya stamina dan juga physicality. Sekarang ni dia bermain untuk satu kelab Turki yang bernama Istanbul Başakşehir. Kelab yang sama bersaing dengan kelab-kelab lain macam Galatasaray dalam Liga Turki. Dan kelab Başakşehir ni bukan kelab biasa-biasa, Mat. Bukan kelab belah-belah bawah relegation ke apa, tidak. Dia hari tu dapat nombor 5 lah kelab ni. Kira hampir masuk top 4 lah kan. Okey, dia bermain sebagai seorang center forward. Dan macam aku cerita tadi, kadang-kadang dia main dekat belah kiri dan juga belah kanan. Kalau nak cerita pasal career Figueiredo ni, aku boleh describe sebagai seorang journeyman. Sebab apa? Dia dah bermain dekat bermacam-macam jenis kelab, bermacam-macam negara. Of course, dia dah pernah bermain di Liga Brazil, dia dah pernah bermain di Liga Lithuania, dia dah pernah bermain di Liga Turki, Liga Greece, even dekat Arab Saudi pun dia pernah main tau. Kira dia punya pengalaman ni memang cukup matang lah. Satu yang aku perasan pasal Mamat ni, dia punya tenaga dan dia punya ketahanan tu memang gila lah. Sebab apa? Kita tahu stadium Bukit Jalil tu panas dan kebanyakan player tak biasa. Macam player-player MU hari tu lah. Masuk Bukit Jalil berpeluh, Mat. Tapi dia ni steady je. Sebab apa? Dia ni daripada negara Brazil tau. Dan kalau korang punya geografi agak pandai, Brazil dengan negara kita berada dalam garisan khatulistiwa yang sama. Maknanya cuaca dekat sana sama je dengan cuaca dekat kita. Okey? Tapi dia dah ada experience dah bermain dekat negara-negara sejuk kan. Kat Eropah dah main. Negara-negara panas, Arab Saudi pun dia dah main. Jadi dia ni dari segi adaptability memang tak ada masalah lah. Engkau naik flight 30 jam pun nak sampai sini pun tak ada jet lag apa dia. Dalam game lawan Vietnam hari tu, kita dapat tengok gandingan baru antara Figueiredo, Holgado dengan Arif Aiman. Yang mana memang betul-betul menjadi dekat bahagian depan. Apa yang aku sangat suka pasal player ni, dia tak stick dekat satu position. Dia bukan player yang tunggu bola je. Tidak. Kadang-kadang dia yang ambil bola daripada bawah. Macam gol pertama tu, dia yang intercept daripada tengah padang intercept, lepas tu bawa bola ke depan, kemudian cuba untuk skor dan berjaya menjaringkan gol pertama untuk Malaysia dalam debut dia hari itu. Okey, so apa yang korang expect dengan player ni, korang boleh komen dekat bawah. Dan macam biasa, kalau korang nak support Wibro, nampak butang follow kat tepi ni, korang tekan.